dengan rokok apa? Caffeine. Caffeine ke kopi, nikotin, kan? Di situ chemical yang digunakan, you tahu ke? Kalau guna dengan betul, jadi apa? Kalau guna dengan tak betul, jadi apa? Kita tak tahu, kan? So tak tahu lagi. Main membuktikan lebih berbahaya. Ada orang pilih tu sebab kononnya nak berhenti daripada merokok, bukan jalan yang betul. Nak berhenti daripada merokok, tak berfikir dengan waras. Bermula berfikir dengan waras. Jangan tambah yang lain nak rosak kali otak, rosak kali otak, rosak kali otak. Dia tak nampak. Tapi otak kita makin mengecil sampai ke nombor 14 tadi kan. Terus 15 tidur atas katil, 16 tidur terus. Ibu awak dalam perut elok, jaga awak kan, tak gerak, tak lompat. Mana ada ibu yang kata lompat? Ada? Ada kan? Jaga baik-baik. Bila awak dah sampai nombor 16, orang yang hidup pula sebab masa tu biasanya ibu dah tak ada. Kan, kalau ibu tu tak apa, aku ambil anak aku jaga kan. Penyakit anak aku sakit pun aku nak sakitkan untuk anak aku, betul? Ada? Faham ke? Ada yang faham tu bijak, memang dia bijak. Tapi kalau bila dah awak hidup dengan surrounding yang mula-mula waktu tu kawan-kawan tadi tu, kawan-kawan awak buang ke mana? Ke dalam, bakar, biarkan, kadang-kadang mati kan awak pun ada, betul?